Okey, so dalam video kali ni saya nak kongsikan tentang makan di luar. Ramai orang yang tanya saya selalu travel, saya selalu pergi negara lain, saya selalu pergi negeri lain. Okey, saya duduk kat Selangor, Shah Alam, tapi saya kadang-kadang kena pergi Terengganu, kadang-kadang saya kena pergi Kedah, kadang-kadang saya kena pergi Johor, Sabah, Sarawak sekali-sekala. And then saya selalu pergi Indonesia, selalu pergi China. Macam mana nak makan kat luar? Macam mana nak makan kat luar? Okey. First kali kita cover dulu bahagian makanan dekat Malaysia. Okay. Kalau tengok dekat bawah ni, okay, ada nasi lemak lah, nasi dagang lah, okay, kadang-kadang kat mamak, kat kenduri. Okay, benda ni kita tak boleh elak. Takkan saya nak cakap, oh tak pergi kenduri tak payah makan. Oh pergi sini tak payah makan. Pergi Penang tak payah pergi makan dekat nasi kandar tu, tak payah makan. Akan jadi apa? Jadi tak seronok lah kita dengan kawan-kawan, kita dengan family. So ini antara punca diet kita ni dia tak bertahan lama. Sebab kita terpaksa potong terlalu banyak benda. Bukan saya kata semua benda you boleh makan. Tapi kalau boleh kita pergi makan tu kita tahu apa kita nak makan. Dan kita tak ikut-ikut orang. Kalau tak orang order rojak kita makan rojak. Orang order pasembok kita makan pasembok. Apa orang order kita makan. Nasi goreng pun kita makan. Tidak. Kita lebih baik kita set some rules. Kita tahu terus apa kita boleh makan, apa kita tak boleh makan. And then kita makan ikut yang kita boleh makan je. So inilah dia panduan makan di luar. Makan di luar ni adalah sebahagian besar kehidupan kita yang bekerja, cikgu, yang kerja pejabat, ataupun yang kerja di lapangan pun sama anda banyak makan di luar. Bukan setiap hari kita mampu siapkan bekal. Betul tak? So inilah kenapa kita ada panduan makan luar. Okay. Jadi hari sempurna senanglah kalau hari yang kita memang duduk rumah, yang kita boleh prepare everything dekat rumah, ada wife tolong sediakan ataupun anda pandai memasak. But actually the reality, okay, hari sebenar, reality of the life yang susah. Okay. So sesi ni adalah untuk hari yang mana kita tak boleh nak masak sendiri, kita tak mampu. Okay, memang kalau boleh, lagi-lagi siapa yang dah tengok video pasal booster, sarapan semua tu kalau boleh kita siapkan kat rumah lah kan. Kita masak kat rumah, kita air fry ataupun kita grill ataupun pan grill. At least kita tahu minyak dia makan apa banyak mana. Tapi kalau kita terpaksa makan di luar bagaimana? So you get to set some rules. Kena ada rule, kena ada peraturan. Apa boleh, apa tak boleh. Okay? So, 5 peraturan ni saya dah share banyak kali dekat dalam grup WhatsApp pun saya share, dalam webinar pun saya selalu share. Apa dia? First kali buang gula putih. Okay. Gula putih memang tak boleh makan. Di mana-mana pun, di rumah ke, di luar ke, dekat negara mana pun tak boleh makan gula putih. Kalau you nak turun berat. Kalau you suka, happy dengan berat sekarang, suka dengan saiz badan sekarang, suka baju XXL, suka baju sendat, itu you tak sepatutnya ada kat sini pun. Orang yang ada dekat sini adalah orang yang memang betul-betul nak capai berat BMI ideal dia menggunakan hormon reset diet. So ingat, 5 peraturan ni kena ingat. Gula putih kena buang, tepung kena buang. Apa saja bertepung, roti, kuih, pau, kuih muih semua memang bertepung lah, garanti bertepung lah. Most 80% kuih bertepung, kari pap lah, donat apa semua tu. Bertepung tu semua tepung, buang. Capati, tosai, roti canai, buang semua. Okay. And then yang ketiga, goreng. Buang apa saja yang goreng. Deep fried, buang terus. Ayam KFC, ayam McD, ayam itu, ayam, buang semua. Tak perlu makan. Kalau nak hasil cepat. Kalau you happy dengan berat sekarang, makanlah. Kalau lambat, jangan marah saya. Saya dah bagi tahu. Yang keempat, buang kuah. Okay, yang suka makan nasi kandar, suka ambil kuah sampai 2, 3, 4 sendok tu. Stop now. Stop today. Stop. This is the time for you to stop. Kuah tu kadang-kadang masin je pun. Bukan sedap sangat. Tapi kita sibuk kata, oh kalau tak ada tak sedap. Saya makan dah 2 tahun saya tak makan kuah. Hidup saya masih okey. Sampai sekarang, tak ada masalah tak makan kuah. Saya makan kering je. Sedap je. Yang penting lauk tu sedap. Ayam kari boleh makan tak? Boleh. Tapi jangan ambil kuah. Ambil kari, ayam dia je. Ayam bawang boleh makan? Boleh. Ambil ayam je. Tak payah ambil kuah bawang dia tu. Daging hitam boleh makan? Boleh. Ambil daging dia je. Kuah tambah tak payah. Itu je. Bukan susah sangat pun. Very simple. Okay. Dan yang kelima adalah buang malas. Malas tolong buang. Okay. Malas anda tu tolong buang. Suka sangat. Kalau parking nak paling dekat. Kalau naik tangga tu kau boleh naik lift. Naik tangga. Bergerak. You have to move.
Okey, bergeraklah sikit. Kita rakyat Malaysia ni paling kurang berjalan. Dan kalau saya pergi Korea, saya pergi Japan, saya pergi dekat banyak negara, even China pun, diorang banyak berjalan. Kita kat Malaysia, ya Allah, seboleh-boleh, kedai depan rumah pun dah naik motor. Jalan kaki. Pergi surau jalan kaki. Pergi kedai jalan kaki. Atuk saya umur dah 80 lebih, masih lagi pergi balik surau jalan kaki. Pergi 1 kilo lebih, balik 1 kilo lebih. Patutlah dia fit sampai sekarang. Atuk saya masih lagi, Alhamdulillah. Okay. Dan perasan tak, dalam senarai yang saya buang tadi, 5 ni, saya tak suruh buang nasi pun. Saya tak kata, jangan makan nasi. Tak ada. Sebab memang pun siapa kata potong nasi ni boleh kurangkan berat badan? Tak. Tidak langsung. Siapa kata? Tak ada. Yang penting kita kena kurangkan, bukannya buang. You ambil selama ni nasi sampai 1 pinggan tu menggunung. Bukan. You kena ambil sikit je. Rasulullah kata apa? Berhenti sebelum kenyang. Ini kita ambil pun dah memang confirm ni bukan kenyang ni. Ni sampai dah tak muat perut dah. Itu pun kita paksa makan. Kurangkan. Bukan buang. Yang wajib buang, yang ini je. Okay. 4 ni untuk makanan. 1 lagi malas tu buang. Okay. Dan peraturan yang sama, lauk dan sayur dulu, nasi kemudian. Habiskan ayam dan sayur dulu ataupun mulakan dengan makan ayam dan sayur dulu, baru kita makan nasi. Selalunya apa dia? Terbalik. Selalunya apa? Terbalik. Nasi dah habis, lauk ada, lepas tu pergi tambah lagi nasi. Betul tak betul? Alamak, lauk banyak lagi, pergi tambah nasi. Aduh, pelik betul. Ni paling kelakar. Saya pun sama dulu. Ni kesalahan saya juga. Okay? Ingat, lauk dan sayur habiskan dulu, nasi kemudian. Ataupun makan last kali nasi tu. Okay. So ini cara makan nasi lemak. Cara order nasi separuh saja ataupun suku saja. 1/3 pinggan saja. Telur rebus 3 biji. Timun minta lebih dan sambal 1 sudu kecil saja maksimum. Sebab sambal banyak kalori. 1 sudu besar sambal 120 kilokalori. Okey. Jadi ingat, elakkan ayam atau ikan goreng. Ada ayam bakar boleh tambah, ada ikan bakar boleh tambah. Tapi pelik lah makan nasi lemak dengan ikan bakar. Ayam bakar mungkin masih okey. Timun minta lebih. Kalau boleh, timun tu sampai 10-20 iris. Tak pernah lagi ada kedai marah. Okay. Telur rebus 3 biji biar kenyang lama. Tip satu lagi, lepas saya makan nasi lemak. Contoh, kalau saya makan nasi lemak pagi, saya tengah hari saya akan skip nasi. Okay. Ini contoh. Tips untuk anda. Yang kedua, nasi dagang. Cara order. Nasi tu sama juga. Nasi 1/3 pinggan saja. Okay. Kuah okay, ataupun besar ni je. Okay. Besar penumbuk kita je nasi. Jangan banyak sangat. Lauk bakar atau telur rebus nasi dagang biasanya ada ayam bakar ataupun daging bakar ataupun telur rebus, nak mix pun tak apa. Protein banyak tak apa. Acar timun minta banyak, 3-4 sudu pun tak apa. Saya suka makan nasi dagang, saya selalu pergi Terengganu, jadi saya suka makan acar timun. Kadang-kadang saya minta sampai 4-5 sudu. Sebab dia bagus untuk turunkan kita punya insulin. Okay. Dan yang paling penting, kuah sikit saja. Kuah sikit saja. Okay, kuah kalau boleh 1 sudu cukup lah. Kuah apa, kan kadang-kadang ada ikan apa, kuah ikan tongkol kuah kari ikan tongkol tu kan, ambil sikit 1 sudu sudah cukup. Ataupun setengah sudu lagi bagus. Letak atas ikan dah cukup. Okay. Elakkan kuah banjir dan ikan tongkol goreng. Boleh? So boleh tak makan nasi dagang? Boleh, tapi ikut peraturan. Nasi kerabu saya paling suka. Bagi saya nasi kerabu adalah antara makanan paling sihat di Malaysia ya. Bagi saya. So sayur kerabu banyak. Kalau boleh penuh. Separuh pinggan pun tak apa. Pilih ayam pecik ataupun daging bakar. Okay. Telur masin separuh je kalau nak makan. Okay. Kalau tak makan lagi bagus sebab tinggi kalori lah. Banyak garam. Kuah sangat minimum dan ingat nasi berapa banyak. Nasi segenggam kita saja maksimum. Buat genggam anda macam ni. Nasi banyak ni sahaja. Boleh. Okay. Dan macam biasa, elakkan kuah banjir, kuah budu banjir ke kuah banjir tu semua jangan. Dan lauk bergoreng, tolonglah elakkan terus. Tolong elakkan. Boleh? So tadi kita dah cover apa? Nasi lemak. Boleh tak boleh? Boleh. Nasi dagang boleh tak boleh? Boleh. Nasi kerabu boleh tak boleh? Boleh. Tapi ingat. Screenshot ni ambil bawah ataupun download kat bawah ni ingat. Setiap kali nak order ingat. Okay? Tak susah mana. Kedai mamak. Ya Allah, Malaysia ni mamak sebelah mamak ada mamak. Hujung corner je ada mamak. Asal corner je ada mamak kan. Sampai ada lawak lah. Kenapa apa?
Kenapa India selalu tak ambil order? Sebab apa? Sebab nanti dia buka kedai mamak. Sampai level macam tu. Okay. So, cara order dia adalah simple. First kali order ayam bakar ataupun ayam tandoori dan juga sayur. Sayur timun ke apa-apa sayur. Nasi saya akan ambil je. So, ayam ataupun sup daging, ini makanan yang boleh makan kat kedai mamak. Telur separuh masak, kopi O ataupun teh O kosong, bawa stevia. Ni, stevia ni. Tengok. Saya stevia ada atas meja makan saya. Ni meja makan saya, ni stevia. Nampak tak? Ni realiti kehidupan kita. Kita suka makan manis, tapi manis tu manis daripada stevia. Bukan daripada gula putih. Okay, kedai mamak, ayam tandoori boleh makan. So ayam, sup daging, okay, no problem. Kadang-kadang saya okey je ayam bawang ke okey je, tapi saya jangan makan kuah yang banyak. Jangan makan kuah. Itulah, tolong jangan makan kuah. Okay. So elakkan roti canai, naan dan juga capati. Mi goreng, nasi goreng haram. Yang belah kanan ni semua haram. Teh tarik, Milo Ais ni haram, 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 haram. Roti canai haram, naan haram, capati haram, semua ni haram. Selampailah anda capai berat badan anda. Saya dalam tempoh 2 tahun saya hanya makan kurang daripada 10 keping roti canai, itu pun tak penuh. Saya kongsi dengan anak ke, saya kongsi dengan isteri je. Rasa-rasa je, itu pun saya dah tak ada mood saya nak makan. Okay? Bukan sedap mana pun, bukan sedap mana pun sebenarnya. Salam ni tak ada tosir. Tosir pun jangan makan. Tosir tu masih lagi tepung beras. Jangan makan. Okay? Kalau nak makan nasi campur, ingat isi separuh pinggan. Ni nasi campur. Nasi campur ni kalau yang makan tengah hari. Okay, suka cari nasi campur. Saya hantu nasi campur. Saya gila nasi campur. Separuh pinggan letak sayur dulu, lepas tu cari lauk bakar, lauk kukus ataupun rebus ataupun sup. Okay. And then nasi separuh saja sendok. Okay, kuah tak payahlah. Kuah tak payah. Elakkan ayam goreng berempah, elakkan ayam gepuk, ayam geprek, apa semua ni semua tak payah. Okay, satu lagi apa benda, penyet lah apa semua ni semua deep fried. KFC apatah lagi teruk, ni semua deep fried ni jangan. Terlalu tinggi kalori. Cari yang bakar, kukus ataupun rebus. Okay. Kalau tak ada juga, pilihlah ayam kari ke, ayam gulai ke, tapi jangan ambil kuah gulai, ambil ayam ni saja. Dan elak ni belah kanan ni. Kuah kari yang disiram ataupun kuah lemak tu kita siram. Jangan. Itu semua confirm gemuk. Okay. Dan elakkan sayur rendam santan pekat ni. Elakkan. Maksudnya sayur yang ada santan pekat kan. Sayur yang masak lemak tu semua elakkan. Kalori terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tolong elakkan. Bukan tak boleh makan luar, tapi ada peraturannya. Boleh? Dan ingat, saya makan nasi, semua yang saya cerita tadi saya makan, saya hantu, tapi berat saya masih 60 kg, saya dah tak naik-naik dah. Alhamdulillah. Ini kalau kenduri kahwin, okey, kenduri kahwin pun samalah. Okey, biasa kenduri kahwin biasanya ada acar, ada salad, kan? Ambil. Sebab selalunya tak ada orang ambil pun. Saya tengok sayur-sayur selalu tak habis, tapi ayam goreng habis cepat, daging masak hitam habis laju. Kari habis laju, kambing apatah lagi. Kan? Sedangkan itu yang bagus untuk kesihatan. Lepas tu pelik kenapa orang Malaysia banyak darah tinggi lah, banyak kena kencing manis lah, banyak obesiti lah. Mana taknya sayur tak nak makan, buah tak nak makan. Bagi free pun tak nak makan. Ngarut. Okay. So kenduri kahwin ambil acar dan salad dulu. Ada nasi minyak ambil sikit saja. Okay, ambil sikit je. Dah lah tinggi kalori kan. Nasi minyak ni tinggi kalori. Tak sikit je. Setengah senduk cukup. Okay. Air sirap tak payah ambil, air kosong ada, minum air kosong. Tak payah ambil teh tarik apa semua ni, tak payah. Kalau betul-betul nak turun berat, follow. Percaya je kat saya, you akan happy. Bila dah capai berat ni, you akan happy. Orang kata, tak seronok lah tak makan. Ya, gemuk pun tak seronok juga. Tak seronok lah tak makan. Gemuk seronok ke? Seronok ke gemuk? Tak seronok gemuk. Baju sendat tak seronok. Baju XXL, triple XL, 4XL ni tak seronok. So, you nak korban yang mana? Saya sanggup lagi korbankan makan. Lagipun bukannya saya tak makan langsung. Saya hanya makan sikit. Itu saja. Okay, kuih ambil lah satu. Okay, janganlah ambil sampai 5, 6 kuih. Asal kuih ambil kuih tu. Kuih ni kari pap lah. Lepas tu ambil pula kuih bengke. Ambil kuih ni. Tak perlu. Ambil satu, pilih satu, makan satu tu cukup. Dan yang paling penting, apa saja anda makan tadi tu. Kan, apa saja anda makan tadi tu.
Key in dekat Coach AI. Tak kisahlah nak makan kat kedai kahwin ke, makan nasi campur ke, kedai mamak ke, nasi kerabu ke, nasi dagang ke, nasi lemak ke, key in dekat Coach AI anda. Okey? Boleh? Okey, tak kisah. Oh, buffet hotel. Buffet hotel ni paling ramai fail kat buffet hotel. Saya antara orang yang banyak makan buffet hotel sebab saya memang banyak duduk hotel, saya banyak kerja dengan klien. Klien saya bagi saya hotel yang ada buffet biasanya. So apa yang kita buat? Selalunya kita ambil je dulu sebab lapar sangat. Untuk umur ni saya jangan. Yang pertama sekali pusing dulu, tengok apa ada, tengok lauk apa ada, sayur apa ada, buah apa ada, tengok semua dulu. Dan always ikut peraturan kita. Okay. Pinggan yang pertama ambil sayur dan protein saja. Saya suka ambil ayam bakar, saya suka ambil ayam, saya suka ambil daging, saya suka ambil apa ni kadang-kadang macam ikan-ikan ataupun seafood-seafood. Saya suka penuhkan pinggan dengan tu dulu, sayur dengan tu dulu. Lepas tu saya makan yang tu dulu. Baru saya cari benda lain. Okay, baru saya cari nasi ke apa. Biasanya dah terlalu kenyang dah untuk isi karbohidrat yang banyak. So kuncinya kita nak apa? Sebab buffet ni kan selalunya pagi. Kalau kita booster kan kita buat apa? Pagi kita makan protein dan juga fiber je dulu. Betul tak? So that's why pinggan pertama sayur dan protein saja. Lepas saya dah habiskan yang tu, betul mungkin saya minum air kopi kosong ke apa, baru saya akan cari nasi. Yang biasanya kita dah tak makan banyak sebab kita dah kenyang. Okay? Dan yang paling penting dessert elakkan. Dessert tolonglah elak. Dessert ya Allah. Bukan sedap sangat buat hotel punya ni. Kadang-kadang kuih Melayu lagi sedap. Tapi kita makan sebab free ataupun sebab dah bayar je. Tuan-tuan, ingat kalau kita semata-mata makan sebab dah bayar saja, nanti kan kita akan apa tau? Kita akan cakap, oh kita akan masuk hospital sebab dah bayar insurans je. Sonok ke duduk hospital? Tak nak. Tak ada orang duduk hospital sebab apa? Pernah tak anda fikir? Oh saya nak duduk hospital lah. Saya nak warded lah. Saya nak sakit lah sebab saya dah bayar insurans. Takkan kita fikir macam tu, betul tak? Sama juga dengan buffet hotel. Takkan, oh saya nak makan tak sihat lah sebab saya dah bayar. Macam tak logik. Okay? Clear? Okay, so ingat bahagian paling senang adalah tukar minuman. Buang dulu yang minuman manis, minuman yang bergula tinggi. Ini semua buang dululah. And then, dan tukar makanan ikut style Homo Reset Diet. Okay? Dan kalau ada satu benda yang anda nak buat, yang paling saya suka adalah setiap kali lepas makan jalan 10 minit. Okey, bila pergi lunch parking jauh sikit, jalan 10 minit. Jalan je pusing-pusing sikit. Sebab apa? Naik tangga, jalan pergi surau. Okey, jangan solat dekat office. Kita saja-saja jalan-jalan pergi tangga, pergi surau. Ataupun kalau office kita tingkat 3, saja-saja naik tangga. Ini akan bantu manage kita punya hormon insulin. Okey? Dan ingat, awak akan terlanjur. Semua orang pun akan terlanjur. Ni apa ni? Ni bukan kegagalan ini hari Sabtu. Saya tak faham. Okay, actually ni bukan gagal. Kalau you terlanjur ke ataupun you terlebih makan ke. Contoh pagi you terlebih makan. Okay, you skip je makan tengah hari. Ataupun tengah hari you terlebih makan. Skip je dinner. Simple. Atau dinner terlebih makan. Besok breakfast skip je. Boleh je nak skip sekali-sekala. Sebab apa? Sebab terlebih makan hari sebelum tu. Skip je besok. Skip satu meal. Tak perlu nak salahkan diri, oh aku fail, diet aku confirm gagal. Tidak. Kalau kita terlebih makan sekali-sekala tak apa. Kita mungkin boleh puasa besoknya. Ataupun kita skip satu meal. Ataupun skip satu kali nasi. Ataupun besoknya kita skip nasi terus. Tapi jangan buat hari-hari. Skip nasi pun sehari je. Okay. Jangan buat melampau-lampau dan janganlah pula hari-hari terlanjur. Itu dah bukan terlanjur. Okay. Jangan skip makan esok untuk tebus. Itu maksud saya. Jangan skip makan terus esok untuk tebus. Maksudnya jangan skip makan seharian. Bukan. Ataupun puasa masih boleh lah. Tapi makan malam. Maksud saya adalah yang orang yang kalau hari ni makan lebih, besok terus tak nak makan sepanjang hari. Dia terus buat omat. Itu tak bagus. Itu akan naikkan hormon kortisol. Yang the best adalah skip satu meal saja. Skip pagi saja. Ataupun skip tengah hari saja. Itulah maksud saya kalau berpuasa. Berpuasa kan kita hanya skip breakfast dan skip makan tengah hari. Tapi kita still makan dinner. Serius Faham Okey, dan makan juga hidangan macam biasa, tambah jadi jalan dengan 15 minit. Anda boleh pilih antara dua lah. Okey. Dan ini screenshot slide ni Sebelum order, tanya diri anda 5 soalan. Benda yang aku order ni ada tepung ke tak? Benda yang aku order ni bergoreng ke tidak? Benda yang aku order ni kuah banyak ke tidak?
Okey, minuman yang kau order ni manis ke tidak? Nasi yang kau order ni banyak ke tidak? Okey, ingat 5 soalan ni sebelum order. Okey. Jadi yang terakhir adalah anda tak perlu elak makan luar, anda cuma perlu order yang betul. Okey. Dan yang paling penting ada bantuan coach AI untuk membantu. Ada bantuan coach AI untuk membantu. Boleh minta cadangan coach AI apa nak makan di luar pun boleh juga. Jadi saya harap anda dah faham. Makan di luar bukannya satu kesilapan, bukan satu kesalahan, bukan satu benda yang perlu dielak. Itu sebahagian daripada kehidupan kita. Tetapi kita perlu tahu apakah yang kita boleh dan yang kita tak boleh. Dan ingat ni sebelum order tanya diri 5 soalan ni. Ada tepung ke tidak? Ada goreng ke tidak? Kuah banyak ke tidak? Minuman tu manis ke tidak? Nasi tu banyak ke tidak? Okay, screenshot ini dan insyaAllah anda akan selamat setiap kali anda ikut rules ini setiap kali anda makan di luar. Okay, so terima kasih. Saya doakan anda capai berat badan idaman anda, saiz pakaian idaman anda tahun ini juga. InsyaAllah. Assalamualaikum.